Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Imam Barisan AJK Surah Al-Ittifaq dan juga tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan lihat sikit mengenai dengan pembahagian solat sunat. Ulama berbeza pandangan dalam meletakkan term dipanggil sebagai tatawwu' ataupun solat nafilah ataupun dipanggil solat sunat. Itu dari segi termnya lah, tatawwu', nafilah, sunat. Bila sebut tentang tatawwu' adalah satu perkara yang tidak datang hadis, tidak ada hadis mengenainya, tidak ada nukilan mengenai dengan khususiat sembahyang tersebut. Bahkan manusia dengan kerelaan hati dia nak buat, itu dipanggil sebagai tatawwu'. Contohnya waktu duha, dah sembahyang duha 12 rakaat lah, dah tak ada apa nak sembahyang lah, solat sunat dengan kerelaan hati dia. Lepas sembahyang fardu zuhur, dah sembahyang sunat qabliyah ba'diyah semua dah siap, tak tahu nak sembahyang apa dah, dia buat solat sunat mutlak dipanggil. Itu dipanggil tatawwu' dengan kerelaan hati dia, tak ada pun kelebihan khusus mengenai solat sunat 2 rakaat yang dia lakukan selepas daripada solat ba'diyah zuhur, selepas daripada 12 rakaat solat duha. Yang kedua dipanggil sebagai sunat. Sunat ni singular dia, plural sunan. Perkara yang Nabi SAW berterusan di atas perkara tersebut. Sembahyang sunat yang Nabi selalu buat ataupun jarang sangat Nabi tinggalkan. Perkara yang sunat ni Nabi akan tinggalkan sekali atau 2 kali, nak menyatakan perkara tersebut tak wajib. Kalau Nabi buat setiap hari tak pernah tinggal, maka dia jadilah wajib. Macam solat sunat, solat pagi Jumaat, baca surah As-Sajadah. Baca surah Sajadah ni kebanyakan minggu Nabi buat, cuma ada beberapa minggu yang Nabi tak buat. Jadi di sini menyatakan disunatkan untuk membaca pada pagi Jumaat surah Sajadah dan juga surah Insan penuh. Itu yang disunatkan lah. Kalau tak nak buat pun tak apa, sebab tu sunat. Tapi sunat tersebut Nabi buat setiap minggu. Walaupun di sana ada pandangan dalam mazhab Maliki, dia kata benda ni makruh buat setiap minggu. Kalau buat menjadi makruh, sebab nanti orang akan beriktikad wajib. Dari pandangan mazhab Maliki ni, salah satu pandangan ni ditolak. Sebab apa ditolak? Sebab ada hadis datang, hadis suruh kita buat. Nabi buat setiap pagi Jumaat surah Sajadah, surah Insan, surah Al-Insan. Macam puasa 6 hari bulan Syawal lah, dalam satu pandangan dalam mazhab Maliki menyatakan makruh puasa sunat 6 hari bulan Syawal, sebab takut manusia beranggapan wajib. Jadi pada zaman sekarang perkara ini dah tidak dapat diterima lagi. Manusia dah tahu dah tak ada puasa 6 hari bulan Syawal wajib. Manusia pun dah tahu dah tidak ada pagi Jumaat ni solat wajib, baca surah Sajadah. Semua manusia tahu. Cuma kalau imam tertinggal tu dia jadi riuh sikit, satu surau satu majlis tu riuh, sebab imam tak baca surah Sajadah. Bukan pagi ni pagi Jumaat ke, sebab apa imam tak baca surah Sajadah? Ada yang sampai keliru, pagi Jumaat dah set dalam pemikiran dia sujud, imam baca surah lain pun sujud. Jadi benda ni nak imam kena ubah, sekali-sekala kena ubah tu bukan nak bertentangan, nak lawan sunnah.
buat bertentangan, nak mengajar kepada makmum berhati-hati dan ingatlah bukan perkara ni perkara wajib, bukan setiap pagi kena buat. Dia adalah sunat. Bila mana sekali-sekala imam tukar. Tapi kalau semua makmum dah pandai dan tak ada pun orang keliru, tak ada pun orang sujud ketika imam baca surah biasa, itu tak perlulah imam ubah surah lain. Tetap dengan konsisten surah Sajadah dan juga surah Al-Insan. Sebab semua jemaah tahu. Kadang-kadang pagi Jumaat ni imam terlupa. Bila imam terlupa, dekat nak separuh soft sujud, jemaah perempuan lagi terus sujud dan tidak bangun-bangun sebab dia tak boleh nampak imam. Jadi terus sujud. Bila sujud, ingat ke imam Allahu Akbar, bangun daripada sujud, tengok sami Allah liman hamidah, terkejut dia. Terkejut kepada siapa? Kepada jemaah perempuan, sebab dia tak tahu. Kalau di Masjidil Haram jaranglah buat surah Sajadah ni sebab dia ramai. Bila membabitkan ratusan ribu orang, puluhan ribu, jutaan manusia pada musim haji, jadi dia terpaksa baca surah pendek untuk meraihkan jemaah. Ada yang tua, ada yang sakit, macam-macam. Tapi ada ketikanya imam baca juga surah Sajadah. Bila imam baca surah Sajadah ni, kita dalam keadaan mengadillah Masjidil Haram ni kena datang awal. Kalau sejam sebelum datang ni tak ada harapan nak masuk dah. Dia kena sebelum tu lagi untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Sebelum sejam sebelum subuh tu mesti dah masuk dah. Sama ada sejam setengah ke 2 jam. Jadi bila kita masuk tu, masuk dalam Masjidil Haram ni, dah sejam semayang sunat, mengaji semua, jadi rasa mengantuk. Bila semayang subuh, imam baca surah Sajadah panjang pula. Bila imam baca surah Sajadah, kita tahu surah tu surah Sajadah. Kemudian imam Allah sampai ayat sujud, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza zukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Imam Masjidil Haram ni dia pendek je Allahu Akbar, yang panjangnya mukabbir atau mubaligh belakang tu, Allahu Akbar. Dia bangun sujud berpanjang walaupun pendek sujud tu. Dari imam Allahu Akbar. Jadi makmum pun dah keliru ni. Makmum pun dah keliru. Dia tahu surah Sajadah nak sujud ke rukuk, dia tak boleh nampak imam. Bergantunglah kepada jemaah-jemaah depan dia. Bila tengok jemaah depan ni ada rukuk, ada sujud, ada rukuk, ada sujud, mana satu dia nak dia nak ikut, dia pun dah jadi, dia pun dah keliru. Yang mana satu betul? Dia tengok yang rukuk lebih ramai daripada sujud, jadi dia pun rukuk lah. Sebab apa? Dia nampak yang rukuk lebih ramai, dia rukuk, dia tak nak sujud. Bila rukuk, tengok-tengok imam Allahu Akbar, bangun daripada sujud. Mana imam tak rukuk, imam sujud. Jadi dia tak buat, dia rukuk. Adakah semayang dia batal ataupun tidak? Semayang tidak batal. Sebab dalam bab semayang ni, kita nak batal ni bukan benda mudah. Dia ada benda sebab-sebab yang batal. Dia silap je batal, silap je batal. Ada sebahagian orang dia nak mudah. Bila ni rakaat berapa? 3 ke 4 semayang Zuhur. Ni rakaat ke 3 ke 4, batal semayang sekali lagi lah. Dia kira nak batal dia. Senang batal. Benda wajib tak boleh batal macam tu. Setiap ibadat wajib kita tak boleh nak suka-suka hati batal. Jadi macam mana pun kita tersalah, terlupa, kalau tak sengaja, kalau terlupa tu makna tidak sengaja lah. Salah tak sengaja lah. Yalah, kita tak tahu, kita tak boleh nampak imam rukuk ke sujud, tapi selalunya imam sujud lah. Selalunya imam sujud. Bila kita tersalah, sembahyang kita tak batal, tetap sah. Cuma kena tahu bagaimana cara penyelesaian je lah. Cara penyelesaian. Sembahyang tetap sah. Jadi bila mana imam dah bangun, dia rukuk, adakah dia perlu sujud sebab imam dah sujud? Sujud dipanggil sujud tilawah. Surah Sajadah ada sujud tilawah. Sujud tilawah tu imam sujud. Adakah makmum perlu sujud sedangkan makmum tadi dia tersalah, dia rukuk?
Kalau di tempat kita memang tak ada masalah tengok imam lah, kita boleh nampak. Kalau di Masjidil Haram kita tak boleh nampak imam. Dan macam-macam manusia pula yang depan kita ni, dia pun tak nampak imam, jadi dia buat andaian sendiri. Bila buat andaian sendiri, kita pula ikut mereka yang buat andaian, jadi mereka salah, kita pun salah. Penyelesaian dia, kita tak perlu sujud sebab imam dah bangun daripada sujud. Buat apa kita nak sujud lagi? Kita sujud bila mana imam masih sujud. Contohnya kita semayang di surau ni, dalam keadaan sama ada dia pejam mata ataupun mengantuk sangat, jadi imam pun Allahu Akbar, imam sujud pada pagi Jumaat, surah sejadah, jadi imam sujud, dia rukuk, kemudian dia buka mata, semua sujud, dia kena sujud lah. Sebab imam masih sujud. Bila dia nampak imam masih sujud, dia sujud bersama imam. Tapi kalau imam dah bangun daripada sujud, dia tak sempat pun sujud bersama imam tu, jadi dia tak perlu sujud dah, dia ikut je imam bangun balik. Bangun, semayang tetap sah sebab dia tak tahu. Kalau imam tak sujud, dia memandai-mandai sujud, itu yang batal semayang lah. Contoh pagi Jumaat ni, imam baca surah sejadah, sama ada imam sengaja ke ataupun imam terlupa, surah sejadah dia baca habis, dia tak sujud dah, dia baca habis. Jadi bila baca habis, makmum yang dengar imam tak sujud ni, wahum la yastakbirun, sampai ayat tu imam tak sujud, dia sujud. Bila dia sujud buat bertentangan dengan imam, batal semayang lah. Sebab sujud ini hukumnya sunat, tapi mengikut imam tu wajib. Bila imam tak sujud, ikut je lah imam. Tak perlulah buat perkara sunat tu. Ataupun imam sujud, dia yang tak sujud, batal juga semayang. Dah tahu imam sujud, dia kata tak, aku tak nak sujud lah. Sebab benda ni sunat je, aku tak nak sujud, maka batal juga semayang. Sebab sujud tu sunat, tapi bila mana mengikut imam, jadi makmum, hukumnya wajib bila imam buat. Ada di sana ada pandangan kedua yang kita bagi tahu tadi, tatawwu', sunat ataupun mustahab. Semua benda ni dipanggil kata seerti, sama je. Ada perpandangan sedemikian. Itu pandangan yang kedua lah. Pandangan yang pertama tadi, dia kata sunat ni Nabi buat berterusan. Yang kedua, mustahab ni kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tak buat. Yang ketiga, tatawwu' adalah perkara sunat yang kita sebutkan tadi, yang tak ada nukilan daripada hadis apa-apa, saja dia nak semayang. Sebab dia ada banyak masa lapang, dia nak semayang, itu tak ada masalah. Okey, kesimpulan dia, semua yang disebutkan tadi adalah perkara yang sunat, bukan benda yang wajib. Okey. Seafdal ibadat badan adalah solat. Ibadat badan ni ada beberapa ibadat. Ibadat puasa, ibadat badan juga. Seafdal ibadat badan adalah solat. Lagi apa lagi ibadat badan? Ibadat badan selalunya tak boleh untuk wakil-wakil lah. Bukan selalu, memang tak boleh. Melainkan apa yang datang dalil daripada hadis Nabi, boleh untuk wakilkan orang lain buat untuk kita. Sembahyang tak boleh wakil-wakil. Tak kira lah kita hidup, kita mati, kita sakit, tetap itu dipanggil ibadat badan, tuan badan kena buat. Dia tak boleh orang lain buat. Puasa ibadat badan, tapi orang lain boleh buat, dengan syarat dia kena mati dulu. Dia mati dulu baru orang lain boleh buat. Kata ibadat badan tak boleh orang lain buat untuk kita, tapi puasa boleh. Sebab dalam hadis Nabi kata boleh bagi orang yang telah meninggal dunia. Nabi kata wali boleh puasa untuknya. Wali boleh berpuasa untuk dia. Jadi bila hadis Nabi ada, jadi dia membatalkan hukum secara umum. Walaupun hukum secara umumnya ibadat badan, tuan badan kena buat, orang lain tak boleh buat. Tapi bila hadis Nabi sebut puasa boleh, jadi maknanya untuk puasa je boleh, yang lain tak dibenarkan. Haji bukan ibadat badan semata-mata. Haji ibadat badan dan harta. Kena ada harta, kena badan kena sihat. Tapi kalau ada harta, badan tak sihat, tak boleh pergi haji juga. Orang lain boleh buat untuk kita. Ibadat korban.
Ibadat korban dipanggil ibadat badan. Orang lain tak boleh buat, kita. Sebab dia ibadat badan. Dan dalam masa yang sama, dia juga adalah ibadat harta juga. Sebab korban kena ada duit. Kalau badan saja sihat tapi tak ada duit, tak boleh buat korban juga. Jadi orang lain tak boleh buat untuk kita. Kita tuan badan kena buat. Dia sebab combine antara badan dan harta. Dalam bab haji, sebab apa boleh buat untuk bab haji tak sama bab puasa. Bab haji tak perlu tunggu orang tu mati untuk buat badal haji. Dia masih hidup pun boleh. Tapi memang doktor kita tak ada harapan dah ni. Dia ni sakit, tak ada harapan dah. Dan dia memang tak boleh pergi haji dah. Untuk bila dah doktor kata macam tu, boleh. Apa yang boleh wakil ke orang lain untuk buat badal haji bagi dia walaupun dia belum mati. Satu lagi ibadat korban. Ibadat korban ni kalau kita tengah hidup tak boleh buat lah. Saya hidup, apa tuan-tuan nak buat untuk saya? Tapi kalau nak buat untuk saya boleh. Kena minta izin, bagi tahu saya lah. Kata saya nak buat korban untuk kamu ni boleh? Boleh. Okey. Saya angguk kira boleh lah. Yang penting minta izin dulu. Sebab dia ibadat. Kalau hutang tak perlu minta izin. Hutang, tuan-tuan ada hutang. Ada hutang RM1,000 dengan orang A. Saya kata macam mana nak saya selesaikan. Saya nampak dia pun susah. Anak dia pun tak kerja pun biasa-biasa je. Anak dia pun nak sara bini lagi, anak lagi. Jadi ayah dia dah susah, hutang RM1,000. Saya bayarkan lah. Tak perlu minta izin. Saya bayarkan je, habis. Sebab dia bukanlah ibadat yang khusus seperti ibadat semayang semua tu. Walaupun dianggap ibadat juga, kita selesaikan hutang orang. Tapi ibadat tu bukan ibadat khusus, tak perlu minta izin. Bila dia nak bayar hutang, orang tu kata sudah bayar dah hutang. Bila dah bayar, tak perlu dia bayar balik. Tak perlulah. Tak perlu pun dia tahu siapa dia. Dikira dah langsai, habis. Macam kita makan kedai makan, tiba-tiba ada orang bayar untuk kita. Dia tak minta izin kita pun. Saya makan satu meja, tiba-tiba ada orang bayar. Dia bayarkan untuk meja yang saya makan tu. Dia tak minta izin dengan saya. Adakah sah pembayaran? Pembayaran sah je. Sebab dia bukan ibadat khusus. Ibadat tu ibadat lah, belanja orang. Cuma dia bukan ibadat macam semayang, puasa. Dia bukan ibadat khusus. Jadi boleh je, tanpa izin saya pun tuan-tuan bayar pun boleh. Betul. Maknanya lepas tu dia sihat balik. Kalau tiba-tiba dia sihat balik, adakah wajib untuk dia pergi haji ataupun tidak? Jadi kalau asalnya dia tidak wajib, kemudian tiba-tiba perkataan doktor yang kata tadi dia tak ada harapan nak sihat, tiba-tiba dia sihat. Bila dia sihat, adakah wajib dia pergi haji balik ataupun tidak? Maka tidak wajib lah. Sebab apa tak wajib? Sebab haji telah dilaksanakan tadi. Haji telah dibuat pada ketika mana sepatutnya dia memang tak ada harapan sembuh. Tiba-tiba orang lain dah buat untuk dia. Dia bagi duit ke apa ke, ataupun orang lain bagi duit ke untuk buat badal haji untuk dia. Kemudian adakah dia wajib pergi sekali lagi? Tidak wajib dah. Sebab orang lain dah buat dah untuk dia. Melainkan dia, doktor bagi tahu dia ada harapan sembuh. Dia ada harapan ni, kalau usaha sikit bolehlah sembuh. Tapi dia nak suruh orang lain buat badal haji, tiba-tiba memang sembuh. Doktor tak kata pun dia sakit berpanjangan, tak ada harapan sembuh. Itu dia memang kena pergi haji sekali lagi lah. Kalau sepatutnya dari situasi dia tu memang tak ada harapan dah, orang lain pernah buat badal haji, tiba-tiba dia sembuh, maka tak perlu untuk pergi haji sekali lagi. Sebab dia punya tanggungjawab dah habis dah. Dia pun dah keluar duit banyak dah. Dah suruh orang lain buat badal haji untuk dia. Tidak ada kewajipan haji lagi lah. Sudah selesai.
Kalau nak buat, dipanggil ibadat haji sunat. Okey. Dalam masalah saya sebutkan tadi, orang nak belanja kita tanpa minta izin kita, tak jadi masalah. Tapi yang jadi masalahnya, dia makan satu meja. Makan satu meja, dia bayar kawan-kawan lain, tapi ada seorang jemaah ni dia tak nak bayar. Jadi bila dia makan, time bayar dia kata saya bayar meja tu, tapi seorang ni suruh dia bayar sendiri. Jadi orang cashier tu pun dah pening. Macam mana dia nak bagi tahu? Tapi benda ni ada, memang berlaku. Jemaah masjid, bila jemaah masjid lepas subuh ni pergi makan, dia bayar semua satu meja. Tiba-tiba dia kata yang orang tu suruh dia bayar sendiri. Jadi cashier ke pun pening, macam mana nak bagi tahu? Dia kata orang lain semua dah bayar, dia seorang belum bayar. Tapi benda tu ada, memang ada. Bagi saya, kalau setakat sarapan pagi ni, kalau kita tak suka sangat pun berapa ringgit sangat sarapan pagi, daripada cashier tu pening kepala tu. Dia nak fikir macam mana nak bagi tahu satu meja 7-8 orang ni semua dah bayar, cuma yang dia belum bayar. Jadi cashier nak bagi tahu pun susah. Jadi kalau kita makan satu meja, kita bayar je lah. Kalau kita tak suka, dekat dia pilihan dua je, sama ada kita nak bayar semua ataupun kita nak bayar, suruh orang lain bayar. Jangan kita pilih-pilih orang. Kita pilih-pilih orang susah. Seafdal ibadat badan Nabi solat, berdasarkan hadis Nabi daripada Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW menyatakan, istaqimu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Istiqamahlah kamu, konsisten dengan ibadat kamu, ketahuilah sebaik-baik amalan kamu adalah solat. Wala yuhafaz 'ala al-wudu' illa mu'min, dan tidak dijaga wudu' ini melainkan orang beriman. Orang beriman saya yang menjaga wudu'. Jadi wudu' pun satu ibadat yang mendekatkan diri kepada Allah. Bilal bin Rabah, Nabi dengar tapak kaki dalam syurga. Nabi pun pelik, apa amalan Bilal ni sampai dekat syurga boleh dengar tapak kaki dia. Maka Bilal kata, lepas semayang ambil wudu, lepas semayang batal wudu, ambil wudu. Yang bila batal je, bila berhadas ambil wudu, itu je. Ambil wudu, bukan ambil wudu je, solat dua rakaat. Solat ambil wudu, solat sunat dua rakaat. Solat sunat 2 rakaat tu Nabi ajar ke? Nabi tak ajar, bahkan Nabi tanya Bilal yang buat sendiri. Itu dipanggil sebagai bid'ah lah, tapi bid'ah yang baik. Nabi tak ajar pun, suruh buat solat sunat 2 rakaat lepas ambil wudu, walaupun nama dia solat sunat wudu. Solat sunat wudu ni tergolong dalam solat sunat mutlak. Makna tuan-tuan tak perlu niat solat sunat wudu pun tak apa, solat sunat sahaja pun tak apa. Tak perlu saja aku solat sunat wudu, sebab dia adalah solat sunat mutlak. Solat sunat yang Nabi tak buat pun, Bilal yang buat. Bilal bagi tahu kepada Nabi kelebihan dengar tapak kaki dalam syurga sebab dia ambil wuduk solat sunat 2 rakaat. Ya. Apa dia tu? Sepatu. Dia dalam hadis sebut duf ni tapak apa? Kasut. Betul. Dia sebenarnya perkara bid'ah ni dia ada banyak. Sebenarnya taklah kita kata bid'ah tu semua bid'ah. Dia ada yang bid'ah yang wajib pun ada. Macam tu kita kata bid'ah yang sunat lah. Dia kalau bid'ah yang wajib pun ada. Contoh bid'ah wajib, tuan-tuan nak memahami tafsir Al-Quran, tuan-tuan kena belajar grammar bahasa Arab. Belajar grammar bahasa Arab ni bid'ah. Zaman Nabi mana ada belajar grammar? Sebab apa baca baris atas, sebab apa baca baris bawah, baca alhamdulillahirabbil alamin. Sebab apa baca alhamdu, tak baca alhamdi, tak baca alhamda. Zaman Nabi tak ada pun Nabi ajar macam tu. Sebab apa baca alhamdu, tak baca alhamdi, alhamda. Belajar grammar ni pun bid'ah, tapi bid'ah yang wajib. Kalau tuan-tuan tak belajar grammar, macam mana tuan-tuan nak faham tafsir Quran, macam mana nak faham hadis Nabi semua?
Jadi dia bid'ah yang Bilal buat tadi tu bukanlah bid'ah yang makruh ataupun bid'ah yang diharamkan, tapi dia bid'ah yang kita panggil sunat. Maksud bid'ah ni benda yang baru, benda yang tidak Nabi buat, itu jelah, benda yang tidak Nabi buat. Bukanlah setiap bid'ah tu sesat, tak. Dia ada bid'ah yang wajib. Macam saya kata tadilah, bila belajar belajar grammar bahasa Arab, kita nak faham Quran, faham hadis, kena belajar grammar. Dia panggil apa, nahu dan juga sorof. Kalau kita tak belajar nahu, tak belajar sorof, kita tak boleh nak faham hadis Nabi. Kita baca tak faham, hanya bergantung kepada terjemahan je. Jadi sebab itu belajar grammar tu jadi wajib. Kalau tuan-tuan tak belajar, jadi tak tahu, mungkin kesalahan-kesalahan yang akan berlaku. Sama ada dalam pembacaan Quran, pembacaan hadis. Dan tidak di ibadat-ibadat yang, antara ibadat yang terbanyak dikumpulkan adalah ibadat solat lah. Sebab ibadat solat ni, kita tak boleh buat solat saja. Kita tak boleh buat solat saja. Kita kena ambil wuduk dulu. Kemudian kita ambil wuduk, kita tak boleh semayang ikut dan kita je, kena hadap kiblat. Kemudian kita tak boleh duduk diam je semayang, kena baca Quran, kena baca Al-Fatihah. Dalam sujud, rukuk kena zikir, kena selawat kepada Nabi. Pada tahiyat akhir tu wajib selawat. Jadi mengumpulkan ibadat-ibadat yang agung dalam semayang. Dan tidaklah dinafikan dalam semayang juga ada perkara-perkara yang diharamkan, kita tak boleh buat. Perkara yang diharam kita tak boleh buat. Contoh bercakap, berjalan, kita tak boleh buat benda-benda begini dalam semayang. Tapi dalam semayanglah mengumpulkan ibadat-ibadat yang banyak. Bukan kata semayang semata-mata kena ada wuduk, macam-macam kena buat. Okey. Pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i kita lah, solat dengan puasa ni dua-dua ibadat badan. Cuma yang mana lebih afdal? Puasa, kita puasa satu hari. Sembahyang ni sembahyang fardu. Sembahyang fardu zuhur, fardu subuh. Fardu subuh 2 rakaat, lagi ringkas, lagi singkat. Puasa daripada subuh sampai ke maghrib, lagi lama ibadat dia. Bila tuan-tuan puasa, tidur pun dianggap sebagai satu ibadat. Tuan-tuan duduk saja pun dianggap sebagai apa? Ibadat, sebab menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Tapi janganlah puasa sunat tuan-tuan tak buat apa langsung, semayang jemaah masjid surau pun tak. Sebab apa puasa sunat? Duduk rumah tidur macam pada pagi sampai ke petang. Itu baik tak? Tuan-tuan tak perlu puasa sunat. Puasa sunat tidur pada pagi sampai petang. Baik tuan-tuan tak perlu puasa, semayang seperti biasa je. Kalau tak puasa 5 waktu boleh pergi masjid surau. Bila puasa sunat, dalam masa yang sama jaga juga puasa sunat, ibadat-ibadat sunat yang lain. Tapi kalau puasa tak boleh buat kerja apa, itu lebih baik tak, tuan-tuan tak perlu puasa. Kalau puasa pun memang tak boleh buat apa. Kalau puasa, tak puasa kerja makan je, itu memang kena puasa lah. Kalau tak, jalan sekejap berhenti, naik motor sekejap berhenti beli makanan. Kemudian lepas selesai urusan semua, naik motor lagi, berhenti pula beli makanan lagi. Sekejap goreng pisang, sekejap air, sekejap, macam-macam beli. Baik tuan-tuan puasa. Bila puasa, kuranglah makan. Kalau tak, sikit-sikit makan. Pandangan yang kuat, pandangan yang sahih, yang masyhur, ibadat solat lebih afdal daripada puasa, walaupun puasa tu panjang. Kena pula puasa pada musim panas, 21 jam puasa. Bila negara yang musim panas ni malam dia pendek. Kalau di Britain ni kadang-kadang lah, kalau musim panas kena bulan puasa, tuan-tuan sembahyang, buka puasa, sembahyang maghrib, rehat sekejap, sembahyang sunat tarawih, dah tak nak tidur pun setakat letak je badan, letak duduk
duduk atas kerusi je, nak tunggu sahur dah. Sebab 3 jam je. 3 jam je malam. Jadi 3 jam malam kita semayang tarawih isyak pun dah sejam setengah lah. Kemudian duduk tunggu, kita nak tunggu lepas tarawih, tunggu apa? Moreh, tunggu duduk belakang. Yang negara yang panas ni, dia bukan tunggu moreh dah, tunggu nak makan sahur lah. Kemudian sambung puasa lagi. Solat lebih afdal. Ada ulama menyatakan solat di Mekah lebih afdal, puasa di Madinah lebih afdal. Itu ada pandangan-pandangan lah ulama, tapi kesimpulannya puasa semayang tu lebih afdal. Tapi tidaklah kita nafikan ada di sana pandangan puasa tu lebih afdal. Sebab apa puasa lebih afdal? Ada juga hadis daripada Abu Hurairah, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, kullu amali bani Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Nabi kata, Allah Ta'ala kata setiap puasa, setiap ibadat, setiap amalan kebaikan ni untuk anak Adam. Apa yang kita buat semua untuk diri kita, kebaikan ni untuk kita. Allah Ta'ala kata melainkan puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, puasa untuk aku yang akan balas. Mana puasa ni special, hanya untuk aku saja yang akan bagi balasan kepada orang yang berpuasa. Seolah-olah ganjaran puasa ni ganjaran yang luar biasa, yang Allah Ta'ala saja tahu. Sebab itulah puasa lebih afdal daripada semayang. Bagi ulama yang menyatakan puasa lebih afdal daripada semayang, dia ambil hujah ni. Hadis Abdullah bin Mas'ud, dia kata sa'altu Rasulullah, aku pernah bertanya Nabi, ayyul a'mal ahab ilallah, manakah amalan lebih disukai di sisi Allah? Dalam satu riwayat lebih afdal di sisi Allah. Maka Nabi jawab apa? As-salatu liwaqtiha, semayang pada awal waktunya. Semayang pada awal waktu, itulah amalan yang terbaik, yang terafdal. Ini riwayat Imam Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim. Ada seorang lelaki, dia cium seorang perempuan, bukan isteri dia cium seorang perempuan. Kemudian dia datang kepada Nabi, dia pun cerita kepada Nabi tentang dosa dia lah, di mana dia menyesal atas perbuatan dia kerana mencium seorang perempuan yang bukan mahram dia, tak ada kena-mengena dengan dia, bukan isteri dia. Ayat Quran turun, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibanas sayyiat. Dirikanlah solat sebelah pagi sebelah malam, kerana sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan kesalahan ataupun dosa. So, lepas tu lelaki-lelaki tersebut berkata kepada Nabi lagi, Ali hadza ya Rasulullah, adakah ayat Quran ni untuk aku saja? Mana hukum ni untuk aku, terpakai untuk aku je? Nabi kata tak, li jami'i ummati, untuk semua umat aku. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi berdasarkan daripada hadis ni, dosa-dosa kecil ni akan terhapus dengan perkara yang baik, dengan ibadat-ibadat kebaikan yang kita lakukan. Sebab mencium perempuan, pegang perempuan, dia dosa tetap dosa, cuma dia tak dikategorikan dosa besar lah. Dosa besar ni maksudnya zina. Kalau dia berzina, dosa besar. Kalau pegang tangan, keluar berduaan, itu semua dosa. Bukanlah kita kata boleh. Walaupun ancaman daripada hadis Nabi pun ada. Siapa yang menyentuh tangan perempuan yang bukan mahram ni, lebih baik ditusuk paku besi yang panas. Tusuk pada kulit besi yang panas, itu lebih baik. Memang ada ancaman-ancaman tu. Dari segi dosa, dia dikategorikan dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau berzina, dosa besar. Kalau gay, itu lagi besar. Sebab apa? Gay dengan zina, gay lagi besar dosa dia. Sebab berzina ini tempatnya betul, jalannya salah. Maksud tempat betul tu adalah dia cari saluran yang betul, cuma tidak kena tempat dia kena akad nikah dulu.
tak akad nikah akan jadi zina. Manakala gay ni jalan salah, cara pun salah. Jadi sebab itu dia dosa lebih besar. Pendapat Ibnu Abbas, dia kata untuk orang yang liwat ni, hukuman dia adalah bunuh je. Mati, bunuh. Jadi kalau kita tengok kajian yang tertinggi penyakit HIV adalah disebabkan gay lah. Kita panggil penyakit apa? Penyakit LGBT ni. Penyakit homoseksual ni. Zaman dulu HIV ataupun AIDS ni akan berjangkit dengan jarum. Bila dia share jarum, kena. Tapi sekarang dengan sebab penyakit gay lah, tinggi. Dan kajian sendiri menunjukkan tinggi tu bukan disebabkan share jarum ke apa, disebabkan penyakit gay ni. Jadi satu musibah yang besar lah. Satu musibah yang besar, dan kita minta berlindung kepada Allah Ta'ala daripada kita sendiri dan juga masyarakat kita. Sebab apa? Bila perkara mungkar ni dah bermaharaja lela, kita buat baik macam mana, bila azab turun kita pun kena sekali. Bila banjir besar, bah yang besar, kena satu negeri atas dosa negeri tersebut, tak kira lah orang tu kuat semayang, tak pernah tinggal semayang masjid, dia pun kena sekali. Sebab itu kita katakan minta dijauhkan. Dan tak ada satu kaum pun yang kena azab seperti mana azab kaum Lut. Azab kaum Lut ni hujan dengan hujan batu, kemudian malaikat angkat apa? Negeri dia angkat, kemudian terbalikkan. Dan tak ada mana-mana kaum yang diazab seperti itu. Maknanya dosa mereka dosa besar lah. Dosa yang besar dan perlu kepada taubat yang sungguh-sungguh. Itu saya tak tahulah mengenai sebenarnya kalau kita tengok benda-benda ni berlaku di mana-mana tempat. Di sekolah agama, di tahfiz, sekolah berasrama. Dan orang yang di Jabatan Pendidikan sendiri pun dia pun tahu. Ada seorang ni, dia timbalan pengarah pendidikan Negeri Sembilan. Dia bagi tahu saya guru ada buat dengan pelajar dia. Tapi apa yang kita boleh buat, cuma kita bagi nasihat lah. Tapi dia kata kes tu boleh dikatakan sentiasa ada. Sentiasa ada. Cuma kita bagi apa yang terbaik lah. Ialah sebab manusia memang sentiasa buat silap. Kalau kita nak terus hukum manusia, jadi mungkin itu adalah kali terakhir yang dia buat. Jadi kita bagi hukuman dalam masa yang sama, kita bagi nasihat yang baik lah. Sebab memang kes tu banyak. Sebenarnya bukan yang baru ni tangkapan sampai 200 orang itu je. Sebenarnya boleh siapa yang kerja, mungkin yang berpangkat-pangkat besar di jabatan pendidikan, mungkin dia lebih tahulah. Mungkin kadang-kadang sebulan berapa banyak kes yang dia terima. Tapi kita minta berlindunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab benda-benda ni kita pun tak tahu sebab macam mana boleh berlaku. Sebab dia bertentangan dengan fitrah. Sebab fitrah kita tak suka lelaki, suka pada perempuan. Tapi dia bertentangan dengan fitrah. Contohnya lah, kita tak suka rambut yang panjang, misai panjang tutup bibir, janggut yang sampai lebat sampai ke dada penuh ni. Kalau nak janggut lebat pun tak apa, kita trim bagi elok, bagi kemas. Tak adalah misai sampai tutup mulut ni. Sebab fitrah kita nak benda tu bersih. Mana kita misai tapi kita gunting, janggut kita bagi kemas, rambut kita gunting. Itu fitrah manusia. Itu fitrah manusia. Tapi bila mana fitrah ni tentang kehidupan manusia,
lelaki dengan perempuan bila bertentangan dengan fitrah, satu perkara yang pelik lah. Itu satu perkara yang pelik. Ada orang dia simpan misai sampai tutup mulut, nak minum teh dia kena tarik misai ni, kemudian baru boleh minum. Kita tengok pelik sebab dia bertentangan dengan fitrah, dan tidak ada orang buat yang macam tu. Kalau kita tengok di mana, India, yang disimpan rambut berapa panjang, simpan rambut bergulung-gulung panjang, kita tengok menggeli. Berapa puluh tahun dia simpan rambut dia, dia memang tak pernah potong. Dari segi fitrah manusia, kita tengok apa dah geli lah. Berapa panjang dia simpan tu, dah berpuluh-puluh tahun. Jadi basuh ke tak kita pun tak tahu. Dengan dah apa, berulat, berkulat, kita pun tak tahu, geli. Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Jadi perkara-perkara tu kita minta Allah berlindung. Cuma kita punya undang-undang kita kurang kuat tu je lah. Undang-undang kita kurang kuat je lah. Jadi kita nak dakwaan tu, kita nak dakwa, mesti kena ada bukti yang kukuh. Ya. LGBT, lesbian, G, gay, B, bisexual, lepas tu transgender. Semua ni satu musibah besar lah. Dia akan berlaku kekeliruan bila laki tukar perempuan, perempuan tukar laki. Kadang-kadang kita bergurau pun boleh jadi. Sebab apa Islam haramkan memakai laki pakai emas? Sebab tak nak sama dengan perempuan. Sebab apa Islam haramkan lelaki pakai sutera? Sebab tak nak sama dengan perempuan. Sebab perhiasan-perhiasan ni untuk perempuan. Sutera ni kita boleh pakai, tapi kena campur dengan kain lain lah. Kalau nak full sutera, boleh bagi kaum lelaki. Untuk orang yang berpenyakit, kalau dia ada penyakit gatal, dia tak boleh. Kalau boxer tu kena pakai boxer yang sutera penuh. Itu tak apalah. Kalau dia tak ada penyakit apa pun, dia pakai berdosa. Walaupun boxer je pakai. Dia pakai boxer. Walaupun boxer pun tetap haram. Sebab memang tak boleh pakai lelaki sutera. Melainkan dia pada penyakit gatal boleh pakai. Emas memang haram lah. Emas memang tak boleh pakai untuk lelaki, sebab dia perhiasan untuk perempuan. Dan dia Allah Ta'ala simpan untuk orang-orang beriman dekat dalam syurga nanti. Orang-orang kafir boleh dia pakai emas, tapi orang-orang beriman, mereka ni Allah Ta'ala simpan dalam syurga nanti. Sebab tu kita tak boleh pakai emas. Semua ada orang salah faham. Dia kata emas ni haram untuk orang lelaki je. Perempuan pun haram emas, haram juga pakai, selain daripada barang perhiasan. Pinggan emas haram, cawan emas haram, spek emas haram, jam emas haram. Sebab dia dibenarkan pada barang perhiasan. Jam bukan perhiasan, jam tu keperluan. Dia tak boleh pakai emas. Spek, sebab apa dia pakai spek? Itu bukan perhiasan, keperluan. Sebab dia rabun, tak kira rabun dekat, rabun jauh, sebab tu dia pakai spek. Kalau tidak rabun, tak pakai spek, mana keperluan, bukan perhiasan. Perhiasan ni cincin, rantai, gelang, itu perhiasan. Pinggan tak perhiasan. Pinggan keperluan. Walaupun kita simpan dekat rumah sebagai perhiasan, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan simpan. Nak simpan emas boleh, simpanlah jongkong emas boleh, ataupun simpanlah barang kemas, tu boleh. Yang pinggan emas, steering kereta emas, tu semua tidak dibenarkan. Sebab Nabi larang tu. Tidak dibenarkan sebagai penggunaan tak dibenarkan. Maknanya untuk orang lelaki, penggunaan pun tak boleh, perhiasan pun tak boleh emas. Bagi orang perempuan, perhiasan boleh, penggunaan tidak boleh. Perhiasan boleh pakai emas. Gigi emas, tengoklah kalau nasihat doktor suruh pakai. Dia kata mulut kamu ni memang jenis busuk, pakailah ubat apa pun memang jenis busuk, melainkan kena pakai gigi emas. Memang terpaksa pakai gigi emas. Kalau pakai gigi biasa, orang lain sembang, kena sembang jauh. Sembang dekat bau busuk sangat mulut dia. Itu terpaksa lah pakai gigi emas. Sebab doktor kata memang bau, melainkan gigi emas. Okey.
baru tidak berbau mulut dia. Maka terpaksa pakai gigi emas. Sebab zaman Nabi dulu, ada seorang sahabat ni, dia pergi berperang, hidung dia kena cantas. Jadi tak ada cara lain, tak boleh tampal dengan kulit lain. Kalau tampal dengan kulit lain, hidung dia akan bau busuk. Terpaksa kena tampal dengan emas. Yang tu boleh lah. Selalunya kalau berlaku kebakaran, kalau kulit kita rentung ke apa ke, sebahagiannya kita akan ambil kulit punggung, tampalkan. Tapi kalau memang tak, doktor kata tak ada cara lain dah, terpaksa kena tampal emas, kena letak emas kat setempat tu, maka itu boleh. Sebab apa? Sebab kulit yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia ni, nilai dia cukup bermahal lah. Sebab ada satu pesakit ni, patient ni, tak salah saya, dia tubuh badan dia terbakar dalam 80 ke 90%. Bila doktor nak buat pembedahan salin kulit baru, salin kulit semua baru, kulit manusia ni dikira 1 cm tu berapa nilai dia? Mahal. 50 lebih ke apa? Mahal. Jadi pembedahan dia seluruh badan dia tadi tu, dalam 90% tu memakan belanja lebih kurang RM55,000. 50,000 lah, hampir-hampir tu. 50,000 ringgit. Jadi maknanya dia punya kos tu 50,000 untuk beli kulit manusia. Belum lagi kos bedah lagi. Kalau kos bedah tambah sikit lagi, tambah lagi. Jadi nak bagi tahu, Allah Ta'ala bagi kepada kita tangan, kuku, bulu mata, semuanya ada function dia lah. Tidak sama dengan kulit-kulit yang lain. Kulit lembu dengan kulit kita lain. Hikmah dia nak mengajar kita sabar lah. Dan dalam masa yang sama, Allah Ta'ala suruh tengok peredaran bulan, matahari, bulan ni, mereka sentiasa bergerak taat kepada perintah Allah, dan nak menunjukkan setiap beberapa tahun sekali kamu akan kalau negara tu musim sejuk, dia berpuasa musim sejuk, maka beberapa tahun yang akan datang akan bertukar pula musim panas. Jadi Allah Ta'ala nak hantar mesej juga kepada kita, kalau bulan matahari berputar taat perintah Allah, tak pernah lawan perintah Allah, kamu pun sama, wahai manusia, kena taat perintah Allah, jangan lawan perintah Allah. Allah Ta'ala suruh kamu berpuasa. Kalau kata puasa ni sampai 20 jam, yelah 20 jam pun Allah Ta'ala suruh setahun sekali je puasa. Lepas tu kalau musim sejuk, malam dia panjang, contohnya puasa siang tu pendek sikit. Itu satu nikmat lah daripada Allah Ta'ala bagi kepada kamu. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, kamu bersyukur dan taat je perintah Allah. Tapi perintah Allah ni wajib. Cuma manusia yang tak mampu, dia tak perlu puasa pun tak apa. Contoh dia puasa sampai 15 jam, tiba-tiba badan dia lemah sangat ni, memang tak boleh bergerak dah, memang terpaksa kena minum air. Jadi boleh minum air, sebab memang tak boleh nak bergerak langsung dah. Lemah terus badan ni. Jadi terpaksa dia minum, boleh minum, tak jadi masalah. Sebab selalu biasa kita puasa 12 jam je, sampai dekat negara yang musim panas, dah lah panas, dia kurang minum air sahur, jadi air dah kurang dalam badan, sampai 13-14 jam tu dah lembek habis dah. Memang doktor kata memang kena minum air ni. Jadi kita batalkan puasa, tak jadi masalah. Itu ada antara hikmah dia lah. Okey. Dalam bab sembahyang ni juga, kalau kita lihatlah,
dia ada dua pecahan juga, disunatkan berjemaah dan juga tidak disunatkan berjemaah. Solat hari raya disunatkan berjemaah. Solat gerhana disunatkan berjemaah. Solat sunat minta hujan, istisqa, disunatkan berjemaah. Solat sunat yang disunatkan berjemaah lebih afdal berbanding solat sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Sebab apa dia lebih afdal? Sebab dia hampir menyerupai dengan semayang fardu. Semayang fardu, zuhur, asar, maghrib, isyak kita buat berjemaah. Bila solat sunat disunatkan berjemaah, dia macam semayang fardu. Sebab tu dia lebih afdal daripada semayang sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Contoh solat yang antara solat sunat yang tertinggi adalah solat sunat hari raya. Sebab apa solat sunat hari raya yang tertinggi? Sebab dia berkait dengan waktu. Solat hari raya dia berkait dengan waktu. Apa maksud berkait dengan waktu? Dia kena matahari terbit baru boleh semayang. Kemudian sampai bila boleh semayang? Sampailah waktu zuhur. Itu waktu dia. Kalau nak semayang lepas zuhur, boleh dia jadi qada. Dia jadi qada. Nak semayang lepas asar, solat sunat hari raya, boleh dia jadi qada. Lepas asar pun boleh juga solat sunat hari raya, tapi jadi qada. Jadi solat sunat hari raya solat yang terafdal. Dalam mazhab Hanafi dia wajib. Tuan-tuan lihat pagi raya, kita semayang raya 8.30 contoh. Orang Bangladesh semua tuan-tuan tengok 7.30 dah keluar lah. Sebab mazhab mereka wajib. Semayang raya tu mazhab mereka wajib. Kita kadang-kadang semayang hari raya je, tak apa, nanti lagi 5 minit 8.30 baru nak keluar rumah. Tak apa, sebab sunat. Kadang-kadang keluar-keluar, ingatkan 8.30 pukul 8 semayang dah habis, tak apa lah. Sebab kita sunat. Tapi kalau dah habis semayang, kita semayang seorang-seorang pun boleh. Semayang seorang-seorang pun boleh, tapi disunatkan berjemaah je. Cuma kalau semayang seorang tak perlu baca khutbah. Kalau tuan-tuan baca khutbah, tuan-tuan baca, tuan-tuan yang dengar khutbah. Jadi semayang aja. Kalau dah habis dah, tak sempat semayang berjemaah, semayang hari raya, semayang seorang lah. Dalam mazhab Hanafi wajib. Betul. Setiap semayang sunat yang berwaktu tertinggal disunatkan qada. Tempoh apa tu? Qada. Qada tu. Qada tu bila boleh? Kalau tak nak hari ni, esok boleh. Tak nak esok, minggu depan. Tak nak minggu depan, bulan depan boleh. Tak nak bulan depan, bulan satu lagi boleh. Dia bila-bila boleh. Cuma selalunya kita kalau seminggu tu kalau kita tak buat tu, maknanya memang tak buat dah lah. Tak adalah tunggu semayang hari raya ni, tak apa, tunggu bulan depan lah buat qada. Tak ada dah. Walaupun sunat, qada tu sunat bagi orang yang terlepas. Selalunya kita kalau dah tinggal tu, tinggal terus je lah. Tapi segi hukum fiqh sunat dia qada. Setiap semayang yang ada waktu. Semayang duha, contoh tuan-tuan hari ini tak semayang duha, qada boleh? Tapi selalunya qada duha ni jarang kita buat. Maknanya kalau hari ni terlepas, tak apa, esok masih ada. Kalau esok terlepas, tak apa, lusa masih ada. Tapi dari segi hukum fiqh disunatkan qada. Tuan-tuan yang terlepas semayang duha, sebab dia semayang berwaktu. Kan duha ada waktu dia. Daripada naik matahari satu galah tu sampailah 2 minit sebelum azan zuhur tu. Jadi itu waktu dia. Tertinggal disunatkan qada. Solat gerhana dia bukan berwaktu, dia bersebab. Bila mana ada sebab, sama ada bulan dia tak dapat cahaya daripada matahari, berlaku gerhana. Bila bersebab dia bukan waktu, dia bersebab. Bila hilang sebab tu, tadi bulan tak dapat cahaya matahari, berlaku gerhana. Bila bulan dah dapat cahaya matahari, tak lagi berlaku gerhana. Dah tak boleh semayang gerhana lah. Dia bukan ada waktu. Dia walaupun memanglah dia ada waktu dia ada waktu, tapi kita panggil solat sunat yang bukan yang berwaktu. Dialah solat sunat bersebab.
memang dia ada waktu dia lah, selagi mana berlaku gerhana. Kemudian dia jatuh nombor 2 ni kerana Quran sendiri ada sebut tentang solat sunat gerhana. Walaupun Quran tak sebut secara direct lah mengenai dengan solat gerhana ni, tapi Quran sebut la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kamu sujud kepada matahari dan jangan kamu sujud kepada bulan. Kamu tak boleh sujud, mana kamu tak boleh sembahyang, tak boleh sembah matahari, tak boleh sembah bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, tetapi hendaklah kamu sujud kepada zat yang menciptakan mereka, yang menciptakan matahari dan juga bulan. Daripada hadis ni kita kata daripada ayat Quran ni kita katakan tak ada kena-mengena pun sembahyang. Tidak ada di sini kaitan sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan. Melainkan kita kata Allah Ta'ala kata jangan sujud kepada matahari, jangan sembah matahari. Apa kena-mengena dengan sembahyang gerhana? Jadi kita katakan apa, bila berlaku sesuatu, jangan sujud kepada matahari pada bulan, tapi berlaku sesuatu kepada bulan dan juga matahari, maka hendaklah kamu sembahyang, iaitu berlaku gerhana kamu sembahyang. Kemudian solat istisqa minta hujan, itu tak ada dalam Quran, dan dia tak ada waktu pun. Di mana ada waktu? Solat gerhana pun, solat minta hujan pun bersebab lah. Bila ada sebab, dah tak turun hujan, dah berapa bulan tak turun hujan, dekat nak setahun tak turun hujan, ataupun dah 5-6 bulan tak turun hujan, maka solatlah istisqa, minta hujan. Dia jatuh nombor 3 lah. Jadi kita katakan solat yang pertama yang tertinggi adalah solat ni, solat maksud saya solat yang disunatkan berjemaah. Solat yang tak disunatkan berjemaah, witir yang tertinggi. Sebab witir mazhab Hanafi kata wajib juga witir. Sebab tu mazhab Hanafi, tuan-tuan lihat, lepas sembahyang Isyak, orang Bangladesh ni dia sembahyang sunat witir tu. Sebab witir dia mazhab dia wajib. Jadi sembahyang yang disunatkan berjemaah, yang kita bincang ni, sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah, level yang pertama adalah solat hari raya, yang kedua adalah gerhana, tak kira gerhana matahari ke bulan, yang ketiga adalah istisqa, dan selepas tu solat-solat sunat yang lain lah, solat sunat tarawih ke. Solat sunat tarawih ni ada dua pandangan juga. Ada kata tak disunatkan berjemaah, tapi mazhab Syafi'i pandangan kuat disunatkan berjemaah. Okey. Okey, kita katakan solat sunat tarawih, ulama mazhab Syafi'i kata sembahyang seorang lebih afdal. Ulama-ulama mazhab Syafi'i dia kata sembahyang seorang lebih afdal. Tapi pandangan yang kuat tak adalah berjemaah lebih afdal. Solat sunat rawatib berserta solat sunat rawatib yang mengiringi sembahyang fardu, qabliyah dan juga ba'diyah, solat sunat subuh, zuhur, asar, itu yang terafdal tanpa khilaf di kalangan ulama. Wa in qulna bil asah innal jamaah fiha afdal. Walaupun kita katakan pandangan yang kuat sesungguhnya jemaah padanya itu lebih afdal. Jadi solat sunat tarawih yang terafdal adalah berjemaah. Solat sunat hari raya dengan solat sunat rawatib, mana yang lebih baik? Solat sunat rawatib, solat sunat sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum subuh, mana lebih baik? Solat sunat rawatib yang paling tinggi. Sebab apa dia paling tinggi? Sebab dia dekat dengan sembahyang fardu tu. Bila berjiranan dengan solat-solat yang hebat, yang fardu, maka dia punya power lebih. Jadi kita katakan pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i, walaupun di sana ada pandangan lain yang kata sembahyang malam lebih afdal daripada sembahyang sunat rawatib ni. Rawatib mana solat sunat sebelum dan selepas sembahyang fardu. Pandangan yang kuat solat sunat rawatib lebih afdal berbanding solat-solat sunat yang lain. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun nak bandingkan dengan
Witir ni disebabkan tinggi dia kerana mazhab Hanafi kata wajib. Itu je. Sebab bila mazhab Hanafi kata wajib, jadi level dia sudah lain. Walaupun mazhab Syafi'i tak kata sunat, tapi level dia telah lain. Solat sunat rawatib dengan solat sunat-sunat yang lain, solat sunat rawatib paling tinggi. Sebab tu kita kata jagalah solat sunat rawatib. Nabi kata siapa jaga solat sunat sehari 12 rakaat akan dibina mahligai, dibina satu istana dalam syurga untuk dia. 12 rakaat. Ada ulama kata 12 rakaat tu sembahyang sunat apa-apa. Ada kata 12 rakaat solat sunat rawatib. Selepas asar. Selepas subuh. Selepas asar tak boleh buat sembahyang sunat, tapi kalau tak sempat buat sebelum, boleh buat selepas. Niat-niat yang samalah. Kalau tuan-tuan datang sembahyang fardu subuh ataupun sembahyang fardu asar, imam dah start sembahyang dah, tak sempat nak solat sunat qabliyah. Apa cara dia? Cara dia, imam beri salam, wirid, doa semua, kita sembahyang sunat belakang. Solat sunat dipanggil solat sunat qabliyah. Qabliyah asar atau qabliyah subuh, bukan ba'diyah. Solat sunat qabliyah, dan dia masih dikira adaan tunai, bukannya qada. Dia bukan qada, dia tunai walaupun buat selepas. Solat sunat qabliyah buat sebelum sembahyang fardu, dia adalah afdal. Buat lepas sembahyang fardu, dia adalah mafdul. Apa beza afdal mafdul? Afdal ini yang terbaik. Lepas sembahyang fardu jadi kurang baik. Sunat tetap sunat, sebelum pun disunatkan, selepas pun disunatkan. Cuma beza dia adalah beza dia apa? Dari segi afdal ya, yang terbaik ataupun tidak. Dari segi sunat tetap sunat. Dari segi tunai tetap tunai. Tunai itu makna lawan kepada qada. Dia masih tidak dikira qada. Dia masih dikira tunai. Cuma orang Melayu kita ni macam tu lah. Bila mana dah tertinggal semayang ni, dia kira habis macam tu lah. Dia kira habis dia. Jadi tak sempat semayang dah, imam dah start semayang sekali dengan imam, tak perlu buat solat sunat dah. Sebenarnya disunatkan buat. Terutama yang solat sunat rawatib yang terafdal, iaitu solat sunat rawatib qabliyah subuh. Itu terutamanya lah. Yang lain tu mungkinlah tuan-tuan kadang-kadang nak buat tinggal, tapi untuk qabliyah subuh ni dia teristimewa. Sebab dia dalam satu hadis tu, dalam peperangan pun Nabi kata janganlah tinggal solat sunat qabliyah subuh. Sebab dia antara solat sunat di awal pagi. Bila awal pagi ni dia satu perkara yang istimewa. Sebab tu bila perkara istimewa Nabi tak bagi panjang-panjang. Solat sunat subuh Nabi ajarkan baca qul ya dengan qul Allahu ahad je. Jangan baca panjang-panjang, tak disunatkan panjang-panjang pun. Sebab dia awal pagi. Selepas azan sebelum sembahyang fardu adalah afdal. Kalau tak buat selepas sembahyang fardu buat, itu adalah mafdul. Mafdul makna tidak afdal, tapi sunat buat. Apa dia? Solat sunat dia ada yang lebih, ada yang tidak lebih. Solat sunat subuh hanya 2 rakaat je. Solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Solat sunat ba'diyah zuhur 4 rakaat. Solat sunat qabliyah asar 4 rakaat. Cuma dia ada bezalah. Dia dari segi sunat tu 4 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Beza dari segi muakkad tak muakkad. Apa beza muakkad tak muakkad? Sunat muakkad ni yang Nabi tak pernah tinggal. Solat sunat yang tidak muakkad, mana Nabi kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tidak buat. Maksud muakkad Nabi tak pernah tinggal, bukan tak pernah tinggal langsung. Nabi tinggal juga untuk menyatakan perkara ni tidak wajib, tapi selalunya Nabi akan jaga. Itu dipanggil muakkad. Solat sunat sebelum maghrib hanya 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat, selepas isyak 2 rakaat, sebelum isyak 2 rakaat. Ada kata lepas isyak 4 rakaat pun ada, tapi hadis dalam Sahih Muslim 2 je. Kalau tuan-tuan nak buat lebih, buatlah witir lah, senang buat witir. Tuan-tuan nak buat berapa rakaat pun, nak buat 4 rakaat ba'da isyak, buat 2 rakaat je ba'da isyak, yang lain tu tuan-tuan buat witir.
Kalau witir boleh sampai 11 rakaat. Tuan-tuan nak buat apa banyak pun boleh. Kita ni sebut tentang angka bilangan ni 11 rakaat, duha 12 rakaat. Dapat konsisten 4 rakaat pun dah alhamdulillah lah. Cerita sampai witir 11 rakaat. Ada boleh tak nak buat semayang ba'diyah isyak 4 rakaat. Tuan-tuan nak semayang dapat konsisten sesuatu ibadat yang kita buat pun okey lah, alhamdulillah lah. Kita nak buat duha, okey, hari-hari buat, hari-hari dapat buat pun alhamdulillah. Buat 2 rakaat ataupun 4 rakaat, hari-hari buat alhamdulillah. Tapi kalau tuan-tuan nak buat 8 rakaat ni, buat 8 rakaat hari ni, kemudian bila pula buat, bulan depan 100 lagi baru buat. Jadi baik buat yang kita boleh konsisten lah. Buat yang kita boleh konsisten walaupun sikit. Sebab dalam hadis kata apa? Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Perkara yang paling disukai di sisi Allah adalah perkara tersebut, ibadat tersebut sedikit tetapi konsisten. Dia dipanggil sebagai istiqamah. Mana sikit pun tak apa tapi berterusan dia buat berterusan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa